Orang bila ada hasad dengki je, penat dia zikir rendan. Dia tarik tasbih yang berputus, semua amal dia tolak. Semayang dia, puasa dia, haji dia, jihad dia, baca Quran dia, zikir, habis, hangus. Ingat ya? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Itu hadis Rasulullah SAW. Al-hasad ya ya'kulul hasanat. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad dengki ni dia makan nanti. Dia makan ibadat kita semua. Hasanat jamak tu. Kalau hasanatun satu, hasanat jamak semua ibadat. Dia makan tu kama ta'kulun narul khatab, macam mana api memakan kayu kering. Api kalau ada marah habis tu bukan kayu kering, kayu basah pun habis. Ini kayu kering memang habis terus. Habis tak sayang ke tuan-tuan? Kita nak buat ibadat ke senang? Nak berzikir ke senang? Nak bangun malam ke senang? Nak puasa ke senang? Tiba-tiba kita tertipu dengan syaitan dan nafsu tadi. Ya, hasad dengki. Orang ada kita mula hasad. Ya, hasad dengki. Orang hasad dengki orang paling bodoh panggil. Orang yang membinasakan balik rumah dia dah buat, pergi bakau. Dia buat rumah, belanja banyak 3 juta, lepas tu dia tuang, dia bakau, hangus rumah dia. Macam tu dia bodoh.